Pakcik akan bagi tahu kamu satu rahsia. Pakcik selalu tambahkan krim pada coklat supaya ganache tu lebih berkilat. Kemudian pakcik akan biarkan ia selama seminit. Saya suka bila ayah awak datang bagi kita kelas pastry. Dia pun sama. Jadi mereka ingat saya akan kotorkan tangan saya dengan memasak macam orang gaji. Kalau saya nak croissant, saya suruh pembantu saya ambilkan. Dia bukan buat croissant, Chloe. Itu ialah macaron. Kamu kena kacau guna tangan kamu. Tapi tak boleh cepat sangat atau ia terpercik dekat kamu. Dan kotorkan seluar Chanel saya. Dia bergurau ke? Tengoklah campuran yang sangat cantik. Cantik betul. Sekarang kena sejukkan selama setengah jam. Marinette, Ya, ayah. boleh kamu tolong ayah letakkan ni dalam peti sejuk kantin? Sementara tu, ayah akan tunjukkan yang lain cara pukul putih telur. Boleh. Boleh saya rasa? Belum lagi, Tiki. Kawal minat makanan manis awak. Oh. Menyorok, Tiki. Perlahan-lahan semua, satu barisan saja. Teruskan bergerak. Maafkan saya. Ayah harap cuma latihan kebakaran. Jadi, ada budak yang bijak ingat ia idea hebat panggil bomba ke sini. Ada antara kita ingat kelakar bila bazikan masa Kapten Bomba. Ya, sebab tu kalau Encik tak kisah saya... Tunggu, saya nak siapa yang bersalah minta maaf pada awak. Saya pasti Chloe yang buat. Saya nampak dia buat panggilan sebelum penggera berbunyi. Awak nampak dia buat panggilan. Tu bukan bukti yang kukuh. Maaf, Encik Damocles. Ya, Cik Bourgeois. Saya nampak ada pelajar yang keluar kelas sebelum penggera berbunyi. Mesti dia yang panggil. Betul, siapa dia? Mari tengok kalau dia mengaku. Jadi macam mana Marinette Dupin Cheng? Marinette, kamu ada benda nak cakap dengan Kapten Bomba? Sekejap, maafkan saya. Tak mungkin Marinette yang buat. Kenapa dia nak rosakkan kelas memasak ayah dia? Dan saya tahu yang Marinette tak bawa telefon dia waktu dia keluar dari kelas tadi. Encik Damocles, saya kena pergi dulu. Sekejap saja lagi. Kita dah hampir nak tahu kebenarannya. Iyalah, kita semua tahu bukan saya yang buat. Saya takkan biarkan dia terlepas macam tu. Saya kena beritahu. Tunggu, Marinette. Kita tak pasti dia yang panggil. Betul tu. Kita tak sama macam dia. Saya kena pergi dulu. Telefon saya kalau Encik dah tahu siapa budak nakal. Baiklah. Sebab semua tak nak mengaku, semua pelajar akan dihukum. Apa? Saya pasti ayah saya mesti takkan suka saya dihukum tanpa sebarang bukti. Oh, tidak. Tolong, jangan ganggu Datuk Bandar. Semua pelajar dihukum kecuali Cik Bourgeois. Macam itulah. Jadi awak tahu macam mana kami uruskan budak yang salah guna nombor bomba. Okey, baguslah. Bye. Awak nampak apa yang dah jadi? Saya tahu. Adrian baru berbisik pada saya. Biar betul, Marinette. Awak tak nampak ke saya tengah berehat di sini? Pergi sapu di tempat lain, Cinderella. Adrian! Itulah saya yang telefon jabatan bomba. Jadi, Dan awak tak kisah semua kena denda disebabkan awak. tak, kenapa pula? Mereka semua kan suka kotorkan diri dengan buat biskut. Apa bezanya dengan kotorkan diri bersihkan lantai? Mereka patut berterima kasih pada saya. Chloe, dah berapa lama kita berkawan? Sejak kita budak kecil yang comel lagi, Adrikins. Jadi, maaflah Chloe, tapi saya tak boleh berkawan dengan orang yang buat orang lain macam ni. Awak kena buat baik dengan orang. Baik. Ya, baik. Ia tak susah pun. Cik nampak tak berapa gembira hari ini. Adrian cakap saya kena buat baik pada semua atau dia tak akan berkawan dengan saya lagi. Kenapa dia sanggup buat saya macam ni, Jean-Michel? Nama saya... tak apalah. Mungkin Cik boleh kurangkan rasa sedih dengan Encik beruang.
Kalau Cik tak kisah saya tolong, Cik, saya boleh tolong Cik terus berkawan dengan Adrian. Kenapa awak nak buat macam tu, Jean-Jacques? Sebab itulah caranya kalau Cik nak jadi baik, Cik. Oh. Saya pasti Cik masih ingat waktu Cik masih kecil dulu, bila Encik Beruang sentiasa baik dengan Cik bila Cik sedih. Encik Beruang boleh ajar Cik cara berbaik dengan semua. Saya ingat, Jean-Luc. Nanti Adrian akan nampak betapa baiknya saya. Dan ini ialah perhiasan saya reka yang awak boleh ubah sendiri. Ini sangat comel. Tunggu, jangan bergerak. Gambar ni boleh jadi gambar yang hebat untuk blog awak nanti. Betul kan? Chloe, apa yang budak manja tu nak? Chloe jemput saya ke parti. Saya pun. Saya pun. Baik betul, Chloe. Chloe dan baik dalam ayat yang sama? Tak mungkin. Mungkin ada orang godam telefon dia. Saya tak dapat mesej pun. Jadi tu maknanya memang Chloe. Budak kek tu sekali. Encik Beruang akan jemput dia. Ya. Dia jemput saya. Hebat. Ini mesti sangat seronok. Kejap, awak semua nak pergi? Dia mungkin nak minta maaf sebab pagi ni mungkin dia baik. Jauh di dalam hati dia. Chloe? Tak, dia tu langsung tak baik hati. Apa-apalah, awak boleh pergi tapi saya tak nak. Ini Nino. Dia nak ke parti tu dengan Adrian. Ya, awak betul. Kita patut bagi Chloe satu peluang. Parti diadakan oleh budak yang paling tak disukai di seluruh Paris. Tempat paling sesuai untuk dapatkan aura negatif. Terbanglah aku mak kecilku. Pasti senang nak cari mangsa untuk dijadikan jahat di sana. Cik patut pergi ke bawah dan sambut tetamu Cik dengan sangat ramah, beri pelukan dan ciuman. Awak bergurau ke, Jean-Claude? Awak ingat saya akan biarkan pipi mereka kena saya? Tapi itu apa Cik Beruang akan buat. Ini cara untuk buktikan kawan baik Cik Adrian yang Cik memang baik. Artinya memang sangat pelik. Saya memang dah lama kenal dengan Chloe ni. Kadang-kadang perangai dia memang okey. Apa pendapat awak dengan parti ni? Saya memang baik, kan? Ya, hebat Chloe. Hai, Chloe. Hey Chloe, terima kasih jemput Chloe. Saya patut rakam awak berdua tadi. Tak perlu pun. Saya berjaya. Adrian nampak gembira. Dah habis ke? Kalau Cik tak kisah untuk yakinkan pada Adrian yang Cik memang baik, Cik kena pergi pastikan tetamu Cik sedang berseronok di sini. Dan kenapa saya nak buat tu, Jean-Marc? Sebab tu apa Cik Beruang akan buat. Okey, saya faham. Awak rasa seronok, tak? Wah, menari buat saya rasa dahaga. Awak tahu tak mana ais? Manalah saya tahu. Saya bukan orang gaji. Pergilah cari sendiri. Dan kalau awak panas, kenapa awak tak buka baju sejuk kulit palsu awak? Buang je dalam tong sampah. Saya tahu saya tak perlu tunggu lama sangat. Saya bergurau je. Saya suka daging. Saya akan ambilkan awak ais.
Apa yang kamu buat, Cik Bourgeois? Mana kekejaman kamu yang saya harapkan? Dia sedang berlakon jadi kawan yang baik dengan semua orang. Dia buat macam tu sebab Adrian. Kelakarnya, saya teringat pada budak yang tak nak pergi ke parti sebelum dia dengar Adrian nak pergi. Jangan bandingkan saya dengan Chloe. Chloe, awak nak menari dengan lelaki yang hebat tak? Tentulah. Mana dia? Oh, ini dia. Di depan saya. Pergilah tanya dia, Marinette. Apa? Adrian? Tak. Awak tak waras. Hey, Marinette. Nak menari tak? Apa? Terkejut betul saya. Terima kasih. Awak pun pandai menari. Tengok, Chloe memang baik betul malam ni. Takkan biarkan dia menari dengan Adrian dalam rumah saya. Hei, lagu ni belum habis. Maafkan saya, Cik, tapi Cik tak. Tetapi Jean-Jacques. Oh, tolonglah Chloe sayang. Kamu memang budak yang baik. Encik Beruang sangat bangga. Tu patung beruang awak, Chloe. Saya dah tak tahan dengan patung mengarut awak. Nasihat mengarut awak dan awak. Jean, apa saja nama mengarut awak? Tapi, Cik, saya cuma nak tolong Cik saja. Tak perlu panggil saya Cik. Tak perlu tolong. Tak perlu apa pun. Awak dah dipecat. Sekarang keluar. Saya tahu saya takkan rasa kecewa. Hello, Despair Band. Saya ialah Hawkmoth. Awak memang seorang contoh yang baik pada Chloe. Tapi sekarang awak boleh jadi contoh yang teruk pada semua. Dan juga yang sangat jahat. Dengan gembiranya, Tuan. Kamu memang sangat nakal, Chloe Gaines. Dan Despair Bear tak bangga dengan kamu. Dah tiba masa kamu terima balasan. Marilah sini, Chloe. Sabrina, kenapa dengan awak? Biasa sikat rambut awak. Saya janji awak takkan sakit. Tolong hentikan dia. Kalau awak sentuh satu pun rambut Chloe, awak kena lawan saya. Oh, lelaki budiman. Despair Bear memang puji lelaki yang sangat berani. Saya rasa saya banyak sangat minum jus oren. Cuba lagi. Tak apa. Saya pun ada benda nak buat. Jumpa lagi. Chloe? Jangan dekati saya. Kenapa? Apa dah jadi? Diam. Buat sesuatu. Awak nak menari, Chloe? Saya kena berubah, Tiki. Malam betul saya kena berhenti menari. Rasa macam saya menari atas awan kecil. Rasa seperti di kayangan. Ia macam... Marinette, fokus. Okey, berpijak ke alam nyata. Tiki, salam kambing saya.
harap kamu berseronok, Chloe Kings. Akhirnya, kenapa lambat sangat? Lantai tarian ni sangat licin lah. Ke tepi! Senang sekali! Hati-hati! Apa kata kita main kerusi terbang? Ladybug, apa dah jadi? Kenwa, Mana dia pergi? Apa yang awak buat? Alamak. Despair Bear. Kalau awak nak terus main permainan ni, bagi saya Miraculous Ladybug. Oh, subang yang cantik. Kak Noah, ini saya. Berhenti. Kuasa kucing! Ke tepi, kucing! Terima kasih. Hei, saya sangat baik tadi. Awak nampak tak? Tak? Awak memang lemah. Tanda sakti! Garfu? Budak yang nakal. Dia tak waras. Dia tak akan selamat tanpa saya. Okey. Berhenti! Nakal betul Ladybug ni. Chloe, boleh tolong saya? Okey, Ladybug. Tak, jangan. Apa dah jadi? Ladybug, apa awak buat? Oh, tak ada apa. Cuma selamatkan awak dengan pembantu baru kita. Bagi saya Miraculous awak. Saya belum kalah. Jaga-jaga, Kak Noah. Kucing nakal. Kucing Saya dah pun berjaya tangkap dia. Tidak. Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat tinggal, Rama-Rama. Miraculous Ladybug! Terima kasih sebab tolong tadi. Awak memang baik betul. Memang betul, kan? Cik, saya tak tahu apa dah jadi. Saya tak ingat apa-apa tadi. Sebenarnya awak dah jadi jahat dan saya dah selamatkan awak. Dan tanpa saya, Ladybug dan Cat Noir tak akan berjaya. Saya jauh lagi bagus dari awak berdua. Saya tak perlukan kostum pun. Saya kena pergi. Ya, saya pun. Awak tahu tak, tiba-tiba saya rasa baik sangat. Saya rasa apa awak cakap tentang budak baik tu memang masuk akal. Saya buat keputusan tak pecat awak. Cik memang sangat baik hati. Jangan bagi tetamu balik, Jean-Baptiste. Mereka tak boleh terlepas acara ni. Ladybug, kalau tak ada yang tolong, mesti senang nak kalahkan kamu tadi. Jadi baik kamu jaga-jaga. Hari kekalahan kamu dah semakin dekat. bagus semua. Kamu semua dah buat dengan bagus. Bagus betul idea awak jemput ayah Marinate kemari. Saya tahu. Jadi tak siapa boleh marah saya sebab telefon bomba. Saya dah baik sekarang. Nampak tak, Edrikins? Ladybug pun cakap. Kan, Jean Pascal? Saya bangga dengan awak. Saya rasa awak dah buktikan yang awak sebenarnya boleh cuba buat baik pada semua orang. Oh, Edrikins. Jadi kita akan sentiasa jadi kawan baik. Awak janji? Saya janji.
Jadi, macaron awak tu sangat buruk. Ia sangat berminyak. Awak boleh nampak muka awak. Nak komen pun geli betul. Awak punya teruk. Dia memang takkan berubah. Boleh tak? Ya, boleh. Maaf, apa? Makan macaron? Ya, tentulah. Alamak, maaf. Saya memang cemekap. Tak apa. Wah, ni memang sedap. Awak pandai buat manisan dan menari.